Usahawan dan pelakon Shida Melvin meluahkan rasa kecewa dan sedih apabila mendakwa dirinya kini berdepan tekanan hidup yang agak berat sepanjang konflik berumah tangga dan urusan syarikat yang sedang berlaku. Menerusi luahan panjang di Instagram Story, Shida mendakwa dia terpaksa menanggung hutang syarikat yang dibuat atas namanya sendiri, sedangkan dia juga merupakan antara individu yang mengeluarkan modal untuk membangunkan perniagaan tersebut sejak awal. Menurut Shida, dia sanggup berkorban harta dan tenaga demi memastikan bisnes mereka mampu berdiri seperti sekarang. Tapi apa yang paling membuatkan dirinya kecewa bila sampai satu tahap dia rasa seperti pengemis dalam syarikat yang ada namanya sendiri. Dia juga mendakwa sudah berbulan-bulan tidak mengambil gaji kerana mahu memastikan keadaan syarikat stabil terlebih dahulu. Dalam masa sama, masih ada hutang syarikat yang tertunggak, termasuk komitmen kad kredit yang menurutnya banyak digunakan untuk urusan perniagaan. Lebih menyedihkan, Shida mendakwa setiap kali dia cuba menyelesaikan hutang tersebut, urusan menjadi semakin rumit. Dia berkongsi bagaimana cubaan mengeluarkan wang di bank juga dikatakan berdepan sekatan, sehingga membuatkan dirinya pulang dengan perasaan malu dan kecewa. Dalam luahan penuh emosi itu, Shida turut menyentuh soal rumah tangga mereka yang masih belum selesai sepenuhnya. Katanya, rumah yang masih menggunakan namanya dikatakan mempunyai bayaran tertunggak sehingga pihak bank sering menghubunginya hampir setiap hari. Menurut Shida lagi, sepanjang proses perceraian berlangsung, dia dan anak-anak terpaksa berpindah randah tinggal di rumah keluarga, sementara rumah tersebut masih didiami oleh individu berkenaan. Apa yang paling menarik perhatian ramai apabila Shida mengaku sebelum ini dia tidak pernah memahami kenapa ada pasangan memilih untuk membuka kisah rumah tangga di media sosial. Tapi selepas melalui sendiri pengalaman yang dianggap cukup memenatkan emosi dan mental, dia akhirnya faham kenapa ada orang memilih untuk bersuara secara terbuka. Perkongsian tersebut terus mengundang pelbagai reaksi netizen. Ada yang bersimpati, ada juga yang berharap kedua-dua pihak dapat menyelesaikan masalah secara baik tanpa terus membuka aib masing-masing di media sosial. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi